Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Sehari ni plan kita sebenarnya memula Ija nak pergi Melaka, Arash nak pergi Seremban. Lepas tu bila kita fikir-fikir balik kan, Ija cross dia cross Ija. Lepas tu dia macam, why nak kita pergi zoo? Sebabnya dulu kan kita ada pergi jalan-jalan kat mall, bawa dia jalan-jalan mall. Ada satu kaunter dia jual tiket zoo dekat Maep, murah. Dia jual murah daripada kita pergi walk in kat sana. Ni zoo ni kat Maep, Mardi Serdang. Dah tak payah keluar duit dah ni, sebab tiketnya dah ada. Lepas tu Eden still tengah free. Kalau pergi Melaka je nak kena last minute booking hotel lah, apalah, atur lagi kan. Sini hari bekerja pun jam, hari tak bekerja pun jam, hari kita MC pun jam, hari EL pun jam. Hari-hari pun jam lah guys kat sini. Ya Allah, tak tahu. I rasa dia ada side lah. Polis tu belakang. Oh, polis guys. Escort Best nak jadi orang kaya, lambat pergi kerja, escort je. Lepas tu pasal dia teringat kenangan pahit kita orang. Dulu pernah ada escort, tapi dia bukan escort kereta tu, dia escort yang motor tu. Korang bayangkan kita tadi dekat highway kan? Dekat highway tengah laju. Dia keluar daripada highway sebelah nak masuk. Dia keluar daripada highway sebelah nak masuk, dia terus berhenti depan kereta kita. Tu tak ada. Tak, orang tak ramai sangat pakai dashcam. Belum macam jadi satu kewajipan pelagi ada dashcam. Macam sekarang kan macam dah jadi wajib sebab banyak sangat orang tipu-tipu kena langgar apa semua kan. Time tu belum lagi. Tapi macam tu lah, dia keluar daripada simpang dia sudah masuk tengah-tengah highway tu. Tapi jarak yang dekat lah untuk kita berhenti. Kita kat lane kanan highway tengah laju 100 meter. Tapi 100 meter untuk kereta yang tengah laju 1-2 atas. Kat highway lane kanan nak berhenti tu memang terkejut lah. Memang berasak lah. Berasak weh. Dan kita dah sampai kat situ. Kita pusing-pusing situ macam tak ada kedai makan yang heavy meal tau. Ada macam kedai nenas macam tu je. Ke kita orang yang tak jumpa, tak tahulah. Saya kita try wish juga tapi macam tak ada. Arash dia ada mini toboki set. So ni dia tak pernah makan tengok. First time guys datang sini. Macam makan sushi je. Dulu sini pernah viral yang orang berasa gila-gila macam Mekzu ice cream tu kan. Time tu tak pergi. Oh, I salah seorang yang beratur dulu. Tak beratur Biasa makan mi Bandung. Wah. Mi Bandung Korea ni first time ni. Okay guys, now kita nak gerak pergi zoo. First time kita bawa Arash pergi kedai makan kan. Muka dia dekat situ. Memang kalau kau isteri kau akan faham lah tu muka apa. Dia makan tapi kau tengok muka dia, korang yang tak tenang. So korang pun nak makan cepat-cepat, nak gerak daripada situ cepat-cepat. Okey je kan? Okey je. Tapi bukan untuk orang yang macam Arash yang pencinta nasi. Kiranya Arash ni memang tekak Melayu sejati. Kan? You tekak masakan Melayu. Dia tak suka brisket apa semua tu, stick. Dia suka stick tapi paling favourite memang stick lah. Stick semua orang suka. Tak, ada orang tak suka. Tapi you bukan. I suka. DJ ingatkan dah habis dah season beratur untuk makan kefal. Rupanya masih ada. Maksudnya sangat-sangat hebat. Kenyang gila, perut je terlalu padat. Padahal je makan 2 je ayam. Lepas tu yang lain semua kita bungkus. Banyak kita bungkus sebenarnya. Sebabnya toboki Arash tu banyak gila. Kita orang kongsi 2 orang pun. You makan. Pasal sebab dia very cheesy kan. So memang jadi kenyang sangat-sangat. Dekat toboki tu je dah memang kenyang. Lepas tu makan ayam apa semua lagi, cheese lagi kenyang, double trip. I takkan repeat makan situ dah. Kalau you nak you pergi makan ngakak ke apa ke. Apa yang tak habis lagi? Makanan dia tu memang tak sesuai lah dekat sini. Apa tak sesuai kat sini? Semua orang suka.
Ya Allah, Ija ingatkan dah habis. Kita dah nak keluar parking dah guys. Dia tak habis lagi guys. Macam biasalah guys, masalah kita bila dah sampai. Kau tengok tu budak ni boleh tidur pula. Ya. G2G Garden. Haiwan pertama kita jumpa. Haiwan pertama. Cat. Guys, ni dia punya first entrance. Ija first time pakai topi. Ija rasa macam pelik pula. Aku rasa macam topi panjang sangat pergi ke depan ni. Faham tak? Ada lama tak pakai cat kan? I rasa dia punya ni macam panjang sangat. Good. Aden. Ni lah. Jaga bi tangan dia ha. Good. Tarik dengan dia besar. Ni paling besar. Ni paling besar dia boleh? Kalau kecil tu besar mana? Besar mana? Anak dia besar ni. Kenapa you banyak pengetahuan pasal monyet ni? Sebab saya suka monyet ni. Monyet terkecil di dunia. Tapi dia boleh hidup lama 12 ke 16 tahun dia boleh hidup. Kambing small. B, takut. B. B, sumpah I takut. Tu rabbit. Sini. B, cepat B. Jangan ambil susu Aden tu kan. Apa pula susu ni Sayang. Yang. Sumpah seram macam ni Diorang attack stroller. Ya Allah, B! Ya, aku dah lah takut haiwan berbulu. Nasib baik je datang sini dengan Arash. Kalau je seorang sumpah je menangis. Dia balik. Diorang minum air ni terus takut ni diorang semua. Sian kena bully. Ija ingatkan zoo dia akan macam zoo negara. Rupanya tak. Dia punya kawasan macam ni tak adalah terlalu besar. So nak jalan-jalan kejap tu okey lah. Diorang tahu nak bagi makan. Semua datang. Pandai diorang kau suka panjat aku. Habis. Akulah. Sorry Aiden, Mami takut. No. Dia makan. Allah. Shh. Tak nak. Bi. Biar sana kejap Bi aku takut lah Bi berbulu Bi. Ya Allah. Besar jugalah. Sekarang kita kat sini. Dia ada banyak lagi haiwan lain. Kita dah kena serang dengan kambing. Kita pergi tempat lain pula. Kambing pick me. Tak boleh lah guys. Kambing je memang tak boleh. Dia takut je. Tak boleh benda yang mengejar-ngejar Ija. Kalau diorang tak buat tak tahu je Ija dia tak apa. Ini je tak makan makanan pun nak kejar Ija. Ya Allah. Ija terus mengah je. Rasa penat dah nak jalan ni Ni. Apa dia cari tak tahu. Hey. Ini ya Allah. Bi. Kambing ni duk mengikut kita orang guys. Tengok. Ya Allah lah. Sayang apa? Janganlah bully dia. Muka anak you tengok. Korang tengok ayam sawi. Ayam ni besar gila. Tengok. Oi, kambing ni stop lah ikut. Tak suka lah ni. Pokoknya dekat sini yang best sebab dia bebaskan haiwan-haiwan dia tau. So you boleh kasih makan apa semua. Tapi tak best untuk saya yang takut haiwan berbulu banyak. Keldai? Diorang macam mata, diorang tengah tidur ke? Assalamualaikum Tok Janggut. Dia bawa apa Bi? Bawa hitam. Ni body shaming Camcok ni ikut daripada tadi. Tak tahu daripada lah. tadi ikut ni bang. Daripada pintu masuk sampai dah kat belakang ni. Dia lagi lah kau ni nak ni. Ya Allah. Kita dah ambil package ni ke? Anak angkat. Dia ikut je. First time EJ
Ija rimas dengan benda lain selain manusia. Reptile house kat sini banyak haiwan yang ramai orang takut tapi saya orang tak menakutkan. Sayang. Katak tengah bersenyawa. Macam ni. Takkan tadi tu batu tau, rupanya tu katak. Besar doa. Tempat ni boleh lah, tak adalah besar macam zoo negara tu, memang jauh lah beza. Dia macam kalau korang pernah pergi 99 Wonderland Selayang, dia lebih kurang lah macam ni. Cumanya kalau macam 99 tu dia pusing je satu kan. Yang ni tak, dia pusing, dia pusing-pusing. Tak ada macam sana. Betul lah. Itu lah dia buat pusing-pusing. Masuk Kalau dalam macam tu. 99 Wonderland tu dia one circle je. Ni dia laluan kecil-kecil. Dia kecil-kecil tapi boleh bawa stroller. Semua tempat boleh bawa stroller. Korang kena get ready lah. Kambing akan ikut korang daripada awal sampai habis. Ini mungkin kambing tu tak dengar suara Dia kita jadi orang tour lagi. guide lah. Sebab hari ni kan Yo, weekday. Allah rimas si jalan dengan kambing-kambing ni. Je dah takut. Bulu je geli je takut. Ni budak ni sayang. Ya Allah, first time kita orang tengok turtle terbongkang macam ni. Dia nampak haiwan lain pula. Ni bukan. Dia cakap dengan dia. Ija nampak tangan dia ambil benda, dia letak balik. Dia ambil macam dia baling. Geli lah tu. Dia ambil ni lepas tu dia baling balik. Ija macam pelik sikit sebab kereta banyak gila tau. Tapi bila kita orang masuk dalam, ada Ija, Arash dengan satu couple tu je. Memang kita orang je yang kat dalam tu. Tapi kereta penuh. Tak tahu mana semua orang pergi yang park kereta kat sini. Tapi guys, sejujurnya Ija pun takkan repeat dah datang sini. Sebab dia okey. Cuma tak besar sangat lah. Lepas tu haiwan dia pun biasalah. Ya, dia tak besar sangat. Haiwan dia haiwan yang biasa. Macam kat mall selalu bawa display tu. Cuma ni dia bebas lah. Ya, lepas tu staff dia yang friendly seorang je. Yang kita orang rasa friendly tadi yang kat tempat burung tu kan. Yang itu staff dia okey. Lepas tu tempat lain yang kita orang pergi semua macam kurang sikit lah. Biasa kan kalau kita pergi macam zoo dia kan. Macam Macam dia seorang. Biasa kan kalau kita pergi zoo sini tegur ni bagi tahu kan. Ni tak ada. Ni senyap je semua orang. Korang kena cari jalan sendiri. Betul. Kalau tak jumpa jalan keluar, jalan korang sendiri. jangan harap korang boleh balik. Guys, kita orang memang dah kebakaran, dah rentung dah sekarang ni. Ya Allah, panas gila. Panas terik macam kemarau. Kita beli air mineral satu tadi share 2 orang pun rasa macam tak cukup. Rasa kering tau. Lepas tu dehydrated. Anak Ija dah nak cendol tau tu nampak. Nak cendol. Sian dia. Pada stroller siap bertutup. Cap ada tak nak pakai. Panas terik, dia tiba masuk kereta aircon. Eden all the way perjalanan tadi dia tidur. Ija ni duduk tahan mata teman Arash drive sebab dia pun ngantuk juga kan. So kita singgah car wash sebab kereta sangat-sangat kotor. Sebenarnya guys, kereta ni kereta baru. Tak sampai sebulan lagi dah bersemut banyak. Tapi kita tak ada makan dalam kereta yang tumpang-tumpang pun tak ada. Cumanya sebab rumah ibu macam korang tahu memang bersemut banyak kan. Sampai ke dalam kereta kita tak expect pula lah macam kereta secepat ni semut akan attack. Tapi buka bonnet semut hutan besar-besar tau. So korang tahu tak cara macam mana nak hilangkan. Sebab kalau kita hantar detailing pun, korang bayangkanlah kereta ni baru. Tak sampai sebulan pun dah penuh semut. Kalau hantar detailing pun benda yang sama je akan jadi. Korang ada tak solution? Kalau korang ada, cuba korang komen kat bawah. Dia dah pening lah dengan masalah semut kat rumah ibu ni. Ya Allah, memang sangat teruk. Ataupun kalau korang ada contact pest control yang sangat-sangat bagus, lepas tu korang boleh tak korang komen nama dia, nama kedai dia apa, so Ija boleh contact and korang bagi tahu range harga dalam berapa untuk masalah Ijah ni kalau kita nak pest control rumah tu. Sebab hari tu je dah pest control pun adalah macam sebulan semut tak ada kat rumah tu. Lepas tu ada balik. Jadi macam mana?